Shinjo. Ya chef pula. Yang ni Shanghai mooncake yang bakar punya tu ke? Ya. Chef pula tak pernah tengok tu. Tak pernah buat. Chef pula tak pernah tengok yang ready made macam ni, premix lah. Oh, chef pula nak try lah. Boleh. Chef pula buat dululah. Habis kerja, I ke atas tengok. Boleh. Okay, nanti you tengok you rasa kan? Boleh. Alright, okay. Hai, Assalamualaikum, Chef Bulat sini. Sebabkan kita dah nak dekat perayaan mooncake. Hari ni Chef Bulat nak buat Shanghai mooncake. Shanghai mooncake ni kan, dia dalam filling tu ada salted egg. Lepas tu luar tu crispy, buttery, pastry. Okay. Tapi yang paling best dia hari ni Chef Bulat pakai filling yang tengok ni. Hoi Ki. Hoi Ki ni dia ada 8 jenis. Okey. Yang Chef Bulat pegang ni bijan hitam, yam lotus, white lotus, yang ni white lotus. Okey. Pure. Ni lotus sajalah, lotus biasa. Okey. Pandan lotus. Ni. Okey. And then yang paling best kita ada dal, white bean. Okey. Ini white bean. Okey. And then kita ada sapis. Telur sapis. Okay. Tapi hari ni Chef Bulat pakai yang ni. Hari ni kita pakai red bean paste. Okay. Red bean paste ni dia memang senang lah. Dulu nak kena rebus, nak kena buat paste, nak kena masak lagi sekali baru jadi paste. Sejukkan. Sekarang tak payah. Dah siap sejuk. Sampai rumah terus adun. Okay. Untuk skin dia, Chef Bulat pakai ni pula. Shanghai mooncake mix. Shanghai mooncake mix ni kan, senang je. Bahan-bahan dia kita perlukan sebiji telur, butter dan premix. Campurkan je semua. Nanti Chef Bulat tunjukkan lah. Butter yang Chef Bulat pakai hari ni pula. Butter paling sedap ni. West Gold. Sebabkan dalam Shanghai mooncake ni dah ada salted egg, so Chef Bulat pakai unsalted lah hari ni. Okay. And then Chef Bulat nak ada texture, kita ada ni green pumpkin seed. Okay. Green pumpkin seed ni kita tak payah toast sebab kita nak bakar dia. Okay. So basically kita akan buat filling dia dulu. Kita ada salted egg. Salted egg ni Chef Bulat dah pre-cookkan dia. Kita dah masakkan separuh. Sebab apa? Walaupun kita akan bakarkan dia, kita still kena pre-cook dia dulu. Okay. Sekarang kita nak adunkan kita punya pumpkin seed ni kat dalam kita punya filling. So nanti bila kita makan tu kan, adalah bunyi kok. Kan? BIH punya packaging sangat bagus. Sebab apa? Sebab kita vacuum pack. Okay. So Chef Bulat akan gaulkan dulu red bean. Chef Bulat suka red bean. Tu sebab Chef Bulat suka buat red bean paste kan. Okay. Kita akan gaulkan dulu macam ni. Okay. Nampak tak glove Chef Bulat? Ada kat BH tau. Okay. So bila kita dah gaul-gaulkan, kita bolehlah bahagikan lah. Berat dia Chef Bulat akan buat dalam 40 gram ke 45 gram lah. Okay. So sekarang Chef Bulat nak bahagikan dulu. Kita buat bulat-bulat dulu lah. Okay, Chef Bulat dah siapkan dia punya inti. Sekarang Chef Bulat nak mixkan dia punya filling. Okay, filling dia kita tak payah pakai mixer. Kenapa kita pakai tangan? Sebab kita nak dia jadi dough flaky kan. So kita just campurkan butter. Kita pakai unsalted butter. Okay, kita ramas-ramaskan je macam kita buat kulit tart. Macam tu. Okay.
Okey, dough kita dah siap kan. Kita boleh bahagikan lah. Kan. Berat dia Chef Bulat sarankan buat daripada 50 ke 55 lah. Okey. Kita punya telur tadi, ni kan filling kita ni. Okey. Kita masukkan sebiji telur asin kita. Okey. Cover balik. Buat bulat. Jadi satu. So, kita akan buat lagi lah sampai semua telur asin habis. Okey, bila dah siap macam ni, filling dengan salted egg dah dekat dalam, benda sama juga kita buat untuk skin. Nampak tak? Skin ni kalau pakai butter yang bagus, dia cantik warna kuning macam ni. Kan? Nanti bila bakar dia lagi cantik, okey? So, samalah kita letakkan kita punya skin, kulit dia, tutup. Okey? Okey, bila dah penuh dengan filling, kita boleh tekap, pakai kita boleh menekap macam ni. Chef. Kenapa senyum? Oh, Shanghai. So, Shanghai macam bulat-bulat je, bukan ada. Oh, dia klasik. That's mean dia toast bulat. Oh, maksudnya kalau kita buat mooncake bukan Shanghai, boleh pakai ni. Boleh je, tapi ni klasik ni. Oh, kita buat klasik ni lah. Okey, macam tu Chef toast bakar lah. Okey, Cik tolong ambil dulang pembakar. Kita toast bakar lah. So, Cik susun. Cik tolong Chef Bulat lah. Alah, Cik dah sampai kan? Lepas tu, toast bakar lah. Ya, terus bakar. Okey, Cik dia, kita ni bila belajar, tak kira siapa pun kita, level pangkat kita masih lagi belajar. So, apa-apa tak tahu, boleh tanya. Komen, like, follow. Boleh tanya macam mana Chef Bulat nak buat. Kalau Chef Bulat tak jawab, Shinju kita akan jawab. So, Chef Bulat dah panaskan oven 180 darjah dalam oven My Bakers. Okay. And then kita akan bakarkan kita punya Shanghai mooncake ni selama 25 minit. Okay, nanti kita tengok macam mana Shinju dengan Bulat dengan Chef Bulat nak rasa Shanghai mooncake. Okey, Shinju dah siap. Wah. Hebatnya Chef Bulat buat mooncake. Nampak tu dalam tu kita ada yolk dia. Kita ada lapisan red bean paste, and then luar ni shining je kan. So apa kata kalau perempuan nak try kat rumah, boleh datang kat BIH. Kita ada semua daripada packaging lah, tepung lah, semua ada untuk mooncake. Sebab apa? Festival mooncake dah nak dekat kan? Kan? Festival mooncake dah nak dekat. So follow, like, comment, and then jangan lupa tu scan QR code. Okay, scan tau. Sebab apa? Siapa-siapa yang scan akan terpilih untuk buat resepi bersama dengan Chef Bulat dan BIH. Okay. So, saya nak rasa lah air tangan saya sendiri yang Cik Yu ajak I. Sebab I kan first time tau I nak pakai yang mix ni semua tau. Okay. So, I nak rasa satu. Cik Yu nak ambil itu, ambil lah. Kita makan sama. Panasnya. Bau sedap. Sedap. Oh, babu. Okay. Jumpa lagi episod seterusnya. Bye.